RM10 saja per session. Kalau kau cakap mahal, tombok ke kau? Selamat petang everyone. Titi me preguntó si tengo muchas novias. 20 Februari. Hari ni aku dah masa free sikit. Aku nak explain Muchas novias. Hoy tengo... apa itu geng cari angin ataupun GCA. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu, tapi ada yang belum tahu benda ni apa sebenarnya. Ey, voy a llevarte pa' perre, mami, pa' que... Sebab ada yang follow dekat Instagram aku dan sebagainya lah, and I would like to share apa planning dia, apa benefit dia, dan apa boleh aku share lah. Senang kata nak faham lebih lanjut berkenaan dengan geng cari angin ni. Aku letak dekat stand dulu sebab aku nak baca komen dekat laptop. Aku nak perkenalkan dan aku nak jawab beberapa soalan supaya video ni boleh jadi Pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete conmigo si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos. secara tak langsung benda ni jadi secara tak sengaja. Tiba-tiba ramai pula sambutan training service untuk bola sepak, tapi kita tak go kepada professional, kita go kepada fun. Dia macam haluan kiri sikit lah. Kita fokus untuk fun-fun saja. Kita tak main game. Siapa yang expect untuk datang untuk nak main, alhamdulillah, untuk nak main padang besar, aku cakap sia-sia, kita tak main. Change direction dan terus passing. Itu tak sahaja. Jangan buat 3 touch. Okay? At least. Maybe ada yang dah jumpa dekat Instagram ataupun yang dah jumpa dekat TikTok. Aku nak share juga dekat YouTube untuk video-video yang best, konten-konten yang best dan sebagainya lah. Aku buka laptop kat sini sebab aku nak baca komen. Alang-alang aku nak jawab soalan sekali. Kalau orang yang tanya, buat apa? Bila nak join? Macam mana nak join WhatsApp group dan sebagainya? Macam dia sebenarnya back to diri aku sendiri sebenarnya. Bila tahun lepas aku operate telinga, okay, siapa yang follow podcast aku dan sebagainya, dia orang tahulah. And then bila aku dah start nak main bola balik, aku nak bersukan balik, aku nak main friendly balik, aku tak ada tempat untuk nak training balik. Aku tak ada tempat nak start slowly, nak start balik touches dengan bola dan sebagainya lah. Bila aku ajak kawan aku, ramai yang join, dia orang enjoy dengan training aku buat, and kita mendapat satu haluan yang di mana kita nak jadikan, aku nak make it serious, and dia ada dia punya sambutan. Kita panggil sebagai football therapy, yang di mana orang datang weekdays petang-petang untuk join training ni bukannya hanya setakat nak sepak bola, tapi dia juga bagi mengembalikan kita punya semangat, positive vibe, dan release our stress. Actually itu yang paling penting. Alhamdulillah, sebelum-sebelum ni yang bagi feedback, dia kata badan lagi ringan untuk nak buat rutin seharian bekerja. Dia orang pun lagi best untuk nak join friendly match yang akan datang. Sebelum korang check out, jom aku nak bawa korang explore video beberapa komen yang ada. Aku akan baca, Saiful Amir aku screenshot. Kalau area Penang ada macam ni, memang aku join, insyaAllah. Ada juga Saiful kot yang WhatsApp aku, yang DM kita dekat Instagram ataupun siapa-siapa. Dia kata, bang boleh tak nak datang nak tuntut ilmu? Aku boleh je share apa yang aku buat dekat sini. Kau nak bawa balik dekat tempat kau, kau nak buat boleh je, tak ada masalah. Kita tak adanya nak buat kau ni kena pakai nama JCA lah apa dan sebagainya, tak ada. Sebab benda ni bagus untuk kau buat di kawasan rumah kau ke, daerah kau ke, tak ada masalah. Kita boleh share. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Main area mana bang? Setakat sekarang kita buat dekat Dengkil Serena sahaja. Dengkil Padang Serena City. Chicken Tandoori tanya. Dia kata, kalau keeper boleh join ke training ni? Keeper, kita tak ada specific training on position tau. Kita training just sekadar based on basic teknik, fun. Aku pun selit intensity, aku pun selit strength, aku pun selit fun game. Kita tak ada specific position. Kalau kau nak datang expect untuk nak training sebagai goalkeeper, kita tak ada drill goalkeeper. Okay, kita cover more on general sahaja. Lagi cepat you bergerak, kurang touches, cepat bergerak. Oi, ini player perform ni. Uish. Kau mau puji lah dalam video Avo Cadet. Jauhnya area KL tak ada ke? Tak ada lah bang, kita belum buat area KL lah. Tapi ada je ramai orang KL yang datang join kita. Ada yang datang daripada Kelang, ada yang datang daripada Semenyih, Seremban, Kajang Bangi tu biasa normal. Dengkil ramai, Kuta Warisan ramai. Baru ni Aiman datang daripada Perak, tapi dia singgah rumah kakak dia lah dekat area Dengkil ni juga. Tapi bila dia dapat tahu, dia pun join. Nora Kebar 87, boleh join tak bang? Saya duduk saya berjaya. Boleh, tak ada masalah. PM kita orang cakap nak join, and sebelum ni siapa nak join WhatsApp group, kita buka secara percuma. Cuma aku nak minta maaf sangat-sangat, admin kita dah tutup penyertaan WhatsApp group secara percuma. Lepas ni kita akan kenakan bayaran. Sebab apa? Kita nak tapis bagi yang betul-betul menghargai and betul-betul nak join sahaja GCA ni. Sebab kalau kita buka ramai sangat sekalipun, sampai 2,000 orang dalam WhatsApp group pun, yang hanya datang only 20 player per session. Faham tak? So kalau kata kau join secara percuma, kemudian kau tak datang pun training,
training, kesian dekat kawan-kawan yang nak join ni, yang betul-betul nak join, nak jadikan GCA ni sebagai dia punya lifestyle. Cakap pasal 20 players kat atas padang. Orang pun tanya, kenapa tak buka sampai 30? Kenapa tak buka sampai 40? Bukan tak boleh. Sebenarnya equipment kita ada hanya untuk 20 players saja. Kalau orang ramai, equipment tak cukup, kau tak akan fun dengan bola. Sebab kita attach fun dengan bola sepak. So kalau equipment tak cukup, kau tak akan fun. So kita limit 20 saja. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan tambah. BNB boleh maksimum sampai 25 sahaja lah kot. Kita takkan sampai 30-40. Susah seorang coach nak manage 30 ke 40 orang. Dia tak akan jadi fun. And kau pun tak akan fokus apa yang kau boleh katakan study at that time, and apa yang kau nak enjoy at that. Biasanya aku rasa kita buatkan limit sampai 25 sahaja. Muhammad Ayub Abu Hassan nak join tapi tak power, nak cari angin je. Memang inilah tempat dia. Ini setepatnya. Okay? Semua orang bukan power. Kalau ada yang power pun, aku cakap kat dia, tak payah nak fokus on power. Semua datang nak cari angin je, nak cari balik basic, nak cari balik kau punya touches, enjoy petang-petang, tak nak tinggal kau punya touches, itu je. Oh, video ni banyak komen ni. Sekejap aku tengok. Arif Azin tanya, bayar ke? Kena bayar. Okay, sebab kita training dekat padang turf, kita ada sediakan equipment and facilities dekat padang tu pun ada banyak. Geng cari angin, admin letak charge tak banyak pun, RM10 saja per session. Kalau kau cakap mahal, tombok ke kau. Wak Amin tanya, boleh walk in je ke? Kita tak sarankan walk in. Sebab apa? Kita sarankan untuk letak nama. Siapa yang datang pada hari tersebut kena letak nama. Contoh, untuk minggu depan, hari ni hari Jumaat. Okay, biasa Sabtu Ahad kita akan buka list untuk Isnin, Selasa, Rabu. So isi nama saya cak. Kalau plan nak datang 3 hari tersebut, letak nama Isnin, letak nama. Hari Selasa, letak nama. Hari Rabu, letak nama. Letak nama siap-siap 3 hari tersebut. Kita tak sarankan sebab macam aku cakap tadi lah, kita nak plan untuk players dan juga equipment. Tapi ada je seorang 2 lebih tu tak ada masalah. Kita boleh datang, and boleh jadi ada yang emergency tak dapat datang last minute, kita boleh cover balik. Tapi tak naklah semua orang kau walk in datang. Nanti kalau sampai 30, bola ada 10 je, macam mana nak cover? Tak sarankan walk in lah. Okay, Firdaus Nurman tanya, pukul berapa training bang? Kita start pukul 5.30. Siapa yang datang awal boleh datang awal 5.30. Aku dah sediakan bola dah. Kalau kau nak sepak awal ke apa, kalau kau nak solat asar ke, dulu ada surau belakang betul sebelah padang tu. Datang 5.30 sampai azan maghrib. Kalau azan 7.30, 7.30. Kalau azan 7 suku habis, kita habis 7 suku lah. Kalau 5.30, 7.30, lebih kurang 2 jam lah macam tu. Tapi majoriti orang yang balik kerja, kita akan start pukul 6. Santai-santai je. Kita boleh, kalau siapa nak datang lewat ke, siapa nak datang awal ke, siapa nak balik awal ke, siapa nak balik lewat ke, boleh. Kita free flow. And kita tak kacau orang punya flow untuk, maksudnya bukan training proper lah. Kau kena datang sharp on time, kau kena balik on time. Tak, kita bukan macam tu. Kau rasa nak join, tak nak join, tak payah join. And even task and activity yang kita sediakan, kalau rasa task tu kau tak nak buat, kau nak rehat, kau boleh duduk tepi dulu, cakap dekat kawan-kawan, okay, aku nak duduk luar kejap, nak rehat kejap, boleh, tak ada masalah. Kita tak menghalang kau punya kebebasan di atas padang. Hidayat Hanafi tanya, bestnya training macam ni, team sahaja ke? Tak ada team, semua datang sebagai individu. Ada yang WhatsApp juga tanya, bang, kalau saya nak ajak team saya, boleh tak datang? Aku tak sarankan kau datang bawa team. Aku sarankan kau PM Instagram, kata boleh tak coach, kita buat satu training ni khas untuk team saya sahaja. Contoh, ABCFC nak buat training pada hari sekian-sekian, kita set, kita buat khas untuk community team sahaja, boleh, tak ada masalah. Okay, next question. Vaporon Fleon, panjang tu soalan ni. Bang, bulan puasa ada juga ke? Ada, sebabkan ada ramai yang kata kita akan start pada minggu kedua. Kita nak includekan sekali dengan makan, RM10 makan, RM10 training. Okay, kita akan attach dengan catering mana-mana yang boleh masak. Kita attend training 5.30, tak kisahlah 5.30 ataupun 6. Kita start 5.30, aku akan start turun padang ke 5.30 sampai 7.30 kita stop, kita buka puasa sama-sama kat atas padang. Bukan bersilir kat atas padang lah. Dekat padang Serenia tu ada kafe. Kita boleh duduk kat situ. Kita buka puasa sama-sama. InsyaAllah minggu kedua. Korang kena join WhatsApp group dulu, baru admin akan update. Aku rasa tu saja kot. Aku nak baca soalan, tak nak panjang-panjang. InsyaAllah kalau ada update untuk next session, untuk next punya update, aku akan share dekat YouTube ni lagi lah. YouTube aku. And untuk Instagram dengan TikTok, korang boleh follow Geng Cari Angin punya IG dengan TikTok. Aku nak korang subscribe juga YouTube channel ni, sebab video-video yang keluar dekat IG dengan TikTok, aku akan update juga dekat Shorts. So kalau nak live video-video pendek, boleh pergi dekat Shorts. And kalau korang sudi nak join, kalau korang nak join, aku minta korang untuk PM Geng Cari Angin. InsyaAllah diorang akan guide korang sampai ke action, masuk ke dalam group WhatsApp lah. So setakat tu saja aku punya vlog kali ni. Aku tak pergi mana-mana hari ni, just stay dekat rumah, ada masa free, kena buat video ni sikit. Aku ada video yang aku nak buat kejap lagi, sama juga lepas ni. Aku nak ajak korang untuk tengok. Ayah aku ada bagi satu bag guni ni tau. Dia punya collection jersey. Sekejap lah, aku ambil. Sekejap aku tunjuk.
Ni, macam beg plastik hitam lah. Okay. Ada banyak jersey dalam ni. Aku kata ada yang jersey rare, ada yang jersey team lama yang dah tak ada pun ada. So, aku nak buat lagi satu video. Kita go through untuk next. Kalau ada collector ke apa yang nak join, tengok, nak beli ke apa. Aku tak ada plan nak simpan ke apa. Aku bukan jersey collector, tapi ayah aku minta aku simpan. See you guys next video. Kalau tengok video aku yang lain, aku ada tinggalkan link dekat atas ni. See you guys next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que sonrían las que ya les metía en un VIP. 1, 2, 3. Oi, tak kena. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tolong. 2, 3, 4. Woi, aku kena, woi. Mírame mal si quieres que te cingue. Te voy a llevar pa' perreto el fin de después de mí.